Soalan ni banyak yang saya dapat sebab ada yang cakap, doktor, waktu bulan Ramadan ni adalah waktu kita detox dan kita berehat daripada sebarang rawatan. Tapi sebenarnya waktu bulan puasa ni anda perlu teruskan menjaga kulit anda supaya kekal sihat dan glowing. Jadi saya nak share rawatan apa yang sesuai untuk anda buat ketika berpuasa dan juga apa yang perlu anda lakukan selepas rawatan. Puasa ni adalah detox di mana sistem pencernaan kita berehat. Walaupun anda berpuasa, kulit perlu sentiasa lembab dan juga sihat untuk mengelakkan daripada berlakunya kulit yang kering, kusam, breakout dan juga masalah lain. Untuk anda yang berpuasa, sekiranya anda tak kekalkan penjagaan kulit, ada 3 perkara yang akan terjadi sekiranya anda abaikan kesihatan kulit anda. Yang pertama, sekiranya anda berpuasa dan kurang minum air, kulit akan menjadi lebih kusam dan kering. Kedua, metabolisme akan jadi lebih perlahan dan proses pembaikan kulit juga akan makin perlahan. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak seimbang, akan menyebabkan keluarlah jerawat dan breakout seperti apabila anda terlalu banyak minum dan makan makanan yang bergula ketika bersahur dan juga berbuka.